Assalamualaikum kawan-kawan. Tumpuk. Tumpuk yang duduk dekat situ. Makan dekat kebun mek ni. Lokasi sebelah kandang ni. Kandang belah sini ni. 254 yang hilang tanpa jejak tu. Mungkin telah dicuri untuk pembiayaan Lieutenant Ash. Yang kecoh-kecoh apa benda dengan ahli parlimen gitu kan. Kumpulan tu kan. Yang curi barang dalam rumah tu kan. Yang curi kono curi kereta tu untuk menyadah-dadah termasuk dengan cikgu tu kan. Ni pasal cikgu ni dituduh dekat mahkamah tu pasal curi kereta ni. Ada tak ni kawan-kawan dekat mahkamah yang bekerja dengan saya, yang warning pada saya pasal kumpulan ni dia nak aturkan muflih ke apa benda tu dengan ni, dengan Sarah ni, dengan Hanif ni. Ada tak kawan-kawan? Kalau ada, bawa keluar dalam isukan dalam TV3 tu, TV Malaysia dengan radio ni, menjawab persoalan dia orang, agenda kumpulan dia orang, pihak polis dengan pihak kementerian, pihak Kementerian Pertahanan kena 2 tapak atau 3 tapak di hadapan dia orang ni. Kan? Itu je. Kalau ada bagi tahu pasal cikgu ni, pasal OKU ni kena tangkap dengan botol-botol dekat apa benda dekat pasar ni, botol-botol heroin tu, kalau ada bagi tahu. Sebab tangkapan tu saya ada buat YouTube tau. Saya ada upload dalam YouTube. Tempoh hari. Bukan nak memburukkan polis, bukan nak memburukkan apa. Benda tu untuk bukti kepada orang ramai bahawa yang si OKU tu memang terlibat dengan mengadah-dadah dah lama. Pasal kandang besi tu apa benda dengan kurus tu kan. Pak Weh tu kan. Memang dah lama dah dia orang ni terlibat dengan aktiviti dadah ni. Lepas pada tu dia orang boleh buat pusing cerita khabar tempat tu, rumah tu dia punya cerita dia. Kan? Kalau ada pendakwaan tu berlaku dan pendakwaan seterusnya tiba-tiba barang-barang mahkamah atau apa benda mahkamah tu, yang prosedur-prosedur mahkamah tu terhenti setakat tu, kan? Kalau ada bagi tahu. Kita nak buat, kalau bolehnya saya usulkan satu apa benda, postmortem. Postmortem kes ni. Kan? Dia orang ni melibatkan pengganas tu. Pembiayaan pengganas. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Macam motor tu dah dicuri tu. Dekat kedai motor tu. Dengan ahli politik tu konon-konon je. Saya ni tak ada duit, tak ada gaji. Gaji tu anak dia dekat situ. Dia buat cerita apa benda. Bila dia siasat polis, memang tak ada. Memang saya ni kena rompok dengan dia berulang kali dekat situ. Kan? Kena rompok berkali-kali dekat situ. Dengan kumpulan ni. Seperti mana kena rompok awal gaji tu. Dekat Kuantan Perik tu. Dilakukan oleh, rompakan oleh kumpulan ni tadi. Kumpulan Militan Daesh ni. Yang nak menguasai haiwan ternakan ni untuk pembiayaan militan dia orang. Kan? Saya jelaskan kat sini memang dia orang ni terlibat dengan kegiatan Militan Daesh. Jelas. Ramai anggota-anggota polis yang kena sabotaj buat siasatan kat atas kes. Yang rompok saya dekat apa ni? Kuantan Perik gaji, nak keluar gaji petang tu. 25 hari bulan 9. 25 hari bulan 9 tahun 2002. Dan kontijen ahli apa benda, anggota polis pangkat sarjan major dengan korporal tu terbunuh pada 31 hari bulan. Pasal kaitan dengan gaji ni. Okey.
Kita jumpa lagi next video insyaAllah.